Perbandingan antara orang muda dengan orang tua, minta maaf, ini bukan nak merendahkan sesiapa atau tidak menghormati sesiapa, tetapi lumrah kalau kita lihat orang muda dia lebih terdedah atau dia lebih terbuka kepada satu pendapat yang baru berbanding dengan orang yang lebih berusia, di mana dia lebih bersikap tertutup. Tinggal lagi, kenapa jadi begitu? Kenapa manusia kalau dia dah terima satu pendapat, kalau dia dah pegang satu pendapat, sukar untuk dia menerima pendapat yang lain. Tuan-tuan boleh kata bahawa kemungkinan besarnya atas dasar malas nak mengkaji. Kita dah ada satu pendapat, sudahlah kita pegang je lah pendapat ni. Boleh juga kerana ego ni boleh saya kaitkan dengan hawa nafsu juga. Hawa nafsu memang sentiasa mengajak kita kepada kejahatan, termasuklah kejahatan itu ialah apa? Sombong. Ego ni dia berkait rapat dengan sombong dan takbur. Sedangkan takbur itu apa? Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendah-rendahkan orang lain. Itu dia takbur atau sikap sombong atau ego kita kata. Jadi ini mungkin kita kata sebab-sebab lah mengapa seseorang itu menjadi fanatik. Sedangkan kata penulis di sini, sifat fanatik atau ta'assub dia akan menghalang seseorang daripada mengikuti dalil.